Untuk bakal haji dan hajah tahun ni, siapa yang dah nama dia naik, dah dipanggil, tahniah. Siapa yang masih dalam proses, duk tengah merayu, duk tunggu nama dipanggil, sabar dan banyak bersangka baik. Dalam video ni, saya nak share persiapan untuk jemaah haji. Mungkin nama yang dah naik tu dia pun dah ready dah, tapi nama yang tak naik ni dia duk tunggu. Biasanya nama tak naik, dia tunggu nama naik dulu baru dia nak buat persiapan. Nama naik tak naik, persiapan tu kita sedia siap. Bila naik, kita dalam keadaan dah bersedia. Ori pun persediaan ni adalah persediaan dari segi mental dan fizikal. Contoh, siapa yang pernah pergi umrah, mungkin dia advance sikit lah. Sebab dia dah ada sebahagian, dia dah tahu macam mana nak buat. Tapi kalau siapa yang first time nak pergi umrah dan first time nak pergi haji, tak pernah keluar ni, dia kena bersiap dengan lebih lagi. Apa pun persiapan haji sama sekali tak sama. Persiapan haji ni, jangan duk anggap macam umrah. Umrah ni too simple, too basic. Tapi haji ni, dia terlalu advance. Banyak berjalan, banyak ujian, banyak dugaan. Kalau kita duk anggap macam umrah je, hati-hati. Benda tu akan mengganggu kita punya perjalanan ibadah. Haji ni bukan kita nak pergi sehari dua. Bukan macam umrah, pergi buat saat 3 jam settle semua. Tak. Perjalanan haji makan hari dan kita akan duduk di sana lama, berminggu-minggu. Jadi jangan menyebabkan orang kata apa, kita tak bersedia. Nanti benda tu akan mengganggu perjalanan kita dekat sana. Okey. Jadi kalau boleh, antara benda-benda simple, pastikan jaga kesihatan. Nak konsum ubat-ubatan, vitamin, start konsum daripada lah ni. Jangan tak pernah makan vitamin C, pergi sana baru start nak makan vitamin C, start nak makan vitamin B. Jangan. Benda tu takut tak sesuai dengan kita dalam keadaan dekat sana. Kalau nak konsum, start 2-3 bulan daripada sekarang dah start konsum. Lepas tu yang paling penting adalah banyakkan brisk walk. Tak payah lari, tak apa. Banyak senam, banyak biasakan diri untuk berjalan banyak. Siapa yang dah biasa berjalan banyak, okey. Siapa yang jarang berjalan, biasakan daripada sekarang. Dan yang paling penting, ilmu pengetahuan. Walaupun naik lagi nama, pergi siap-siap kursus haji bersiri yang buat dekat masjid, yang buat dekat surau. Jangan tunggu naik nama baru nak pergi kursus, nanti kelang kabut, tak faham. Kita dapat dah pergi haji, tiba-tiba tak dapat buat yang terbaik dalam ibadah kita. Jadi pergi je, dapat tak dapat, kita tambah ilmu pengetahuan. Dan hujung nanti, kalau siapa yang PPJH, akan ada kursus haji perdana. Kalau tamu haji pun akan ada kursus haji perdana. Jadi harap bermanfaat. Tolong share, tolong sampaikan kepada kenalan adik-beradik rapat yang nak pergi haji tahun ni. Moga-moga Allah mudah dan lancarkan perjalanan kita. Dengan perbuatan baik, moga esok Allah jemput kita pula.